Assalamualaikum. Hari ni saya nak berkongsi cara saya buat biskut pula. Biskut coklat. Biskut ni memang kesukaan budak-budak ya. Jom saya tunjukkan bahan-bahan untuk kita buat biskut coklat. Okey, ni bahan untuk kita buat biskut coklat ya. Setengah cawan tepung jagung ni. Tepung gandum 3 cawan. Tepung gandum ni kalau adunan kita lembik, kita boleh tambah lagi ya. Ini yang saya suka sebanyak 3 cawan. Ini setengah cawan serbuk koko, 1 cawan gula halus ataupun gula kasta. Ni coklat rice. Ni coklat halus ni. Ni butter kalau yang kita beli dekat pasar raya tu 1 buku lah, tapi beratnya 227 gram ya. Kuning telur dan putih telur. Okey, jom. Okey, yang ni kita ketepikan dulu. Okey, kita masukkan butter dulu dan kuning telur. Kita kacau sehingga dia rata ya. Dan kita masukkan gula kasta ataupun gula halus. Sekarang kita masukkan esen vanila. 1 sudu kecil sahaja. Okey, kita masukkan serbuk koko. Okey, dah rata macam ni. Kita masukkan tepung jagung. Ni tepung jagung. Okey, kita masukkan sedikit, demi sedikit dulu. Dan kita masukkan tepung gandum sedikit demi sedikit ya. Ini kita ulih tangan. Okey, adunan kita dah cukup ya macam ni. Ini dah sedang-sedang ya, jangan tambah lagi dah tepung. Ini dah cukup macam ni. Okey, yang ni kita sapukan dengan margarin, teh telur tadi. Di sini kita masukkan sedikit minyak dan putih telur. Okey, ini adunan kita tadi. Okey, ni kita terapkan dia. Okey, acuan ni saya celup dekat tepung supaya dia tak melekat dekat gigi-gigi dia ni. Okey, sekarang kita sapukan putih telur di bahagian atas dia, permukaan dia ni. Ni coklat rice. Kita taburkan bahagian atas dia. Dah siap ya, kita bakar dengan suhu 160 darjah Celsius, api atas bawah 25 minit. Okey, biskut kita dah pun siap masak. Itu dia. Biskut ni sedap, rasa dia lebih kurang biskut Oreo. Okey, dah siap dah biskut coklat kita ya. Jom. Macam ni biskutnya. Okey, selamat mencuba.